Tiga transfer pemain lokal kita pada musim kali ini yang menjadi perhatian aku. Dari Belgium ke Paroi, Lukman Hakim yang pernah menjadi pemain harapan untuk skuad Harimau Malaya kita pada masa ketika dahulu. Kini Lukman Hakim pulang ke Malaysia untuk sertai pasukan Negeri Sembilan demi minit permainan untuk build up balik dia punya karier. Dengan pengalaman yang cukup banyak dia di luar negara dan bakat yang pernah dia ada, harap dia dapat tunjukkan kualiti di dalam saingan Liga Malaysia kita. Dari JDT 2 ke Kuching City, Gabriel Nestroy, pemain yang konsisten 2 musim dekat Piala MFL, pemenang kasut emas top scorer dengan 24 jaringan pada musim 24-25. Anak tempatan ni gang. Setiap kali call up untuk skuad Harimau Malaya, aku sebenarnya menantikan nama dia naik. Mungkinlah dia bermain dekat Piala MFL walaupun konsisten untuk skor, tapi nama dia susah nak lekat. Now dia bermain di dalam saingan Liga Super Malaysia. Korang rasa mampu tak dia menjadi top scorer dan buktikan yang sebenarnya dia patut ada di dalam skuad Harimau Malaya? Daripada penghantar makanan, sekarang bermain untuk JDT. Ibrahim Manusi yang dikenali sebagai Baim, kalau kita tengok buat kali pertama, ingatkan pemain import. Rupanya pemain lokal kita geng. Bekas pemain Seri Pahang, dan Pahang sendiri yang membuka peluang untuk dia menempah nama di dalam saingan Liga Malaysia kita. Nama dia semakin meningkat naik dan menjadi perbualan selepas pertemuan game final Piala Malaysia, JDT bertemu dengan Seri Pahang. Bermain di bahagian defensive midfielder, mempunyai stamina yang tinggi dan permainan yang agresif, membuatkan penonton jadi tertarik dengan permainan dia. Korang rasalah kan dia mampu tak dapatkan tempat untuk bermain bersama dengan skuad JDT? Gang, ada lagi tak transfer yang korang rasa macam wow? Cuba korang komen sikit siapa?